Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to my channel sahabat-sahabat, tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian. Pada video kali ini, saya nak kongsikan kepada anda apa itu corporate exercise dan apa itu ex-date. Perkara ini saling bersangkut paut. Kepada rakan-rakan di luar sana yang baru sahaja berkecimpung di dalam dunia pelaburan saham, ini perkara yang penting untuk anda ambil tahu. Sebab perkara ini kalau anda tak ambil tahu, ia boleh menyebabkan anda rugi, dan kalau anda tahu, ia boleh menyebabkan anda untung di dalam pelaburan saham. Jadi apa itu corporate exercise dan ex-date? Jangan lupa tekan button subscribe supaya anda dapat info-info terkini daripada saya. Apa itu corporate exercise? Corporate exercise adalah satu tindakan ataupun aktiviti yang dilakukan oleh syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Dan kesannya adalah harga saham boleh naik dan harga saham juga boleh turun. Itu antara kesannya. Jenis-jenis corporate exercise. Yang pertama, syarikat mengumumkan dividen ataupun distribution. Yang kedua, jenis corporate exercise yang ada iaitu bonus issue, sama ada syarikat nak berikan saham ataupun saham warrant. Yang ketiga ada right issue, yang keempat split dan sebagainya. Jadi pada video kali ini saya nak terangkan secara asas apa itu corporate exercise yang saya dah terangkan di awal tadi dan apa kaitannya dengan ex-date. Dan ex-date ni sangat penting. Setiap announcement yang diberikan ataupun yang dikeluarkan oleh syarikat, anda kena tahu ex-date-nya bila. Jadi apa itu ex-date? Tonton video ni, saya akan tunjukkan bagaimana cara anda melihat announcement tersebut. Sebagai contoh, kita tengok saham Alakar ada buat satu announcement untuk berikan income distribution. Alakar Healthcare REIT. Apa itu REIT? So kepada yang baru saja menonton video saya ni, saya dah buat satu video tentang instrumen pelaburan REIT. Anda boleh tonton pada video yang sebelum ni. So anda klik je button dekat atas ni. Anda kena tonton dulu apa itu pelaburan REIT. Baik. So sekarang ni kita nak tengok apa itu ex-date. So dekat sini ada keluar ex-date. Okay. Dekat sini ex-date bagi income distribution Alakar iaitu 10 Februari 2026. Iaitu pada hari ini. Maksud ex-date ni tarikh terakhir untuk beli saham dan anda layak menerima dividen jika anda beli sebelum tarikh ex-date. Okay. Maksudnya sekarang 10 Februari 2026. Anda beli sebelum iaitu 9, 8 ataupun 7, anda layak menerima dividen. Tetapi jika anda beli pada 10 Februari 2026 ataupun selepas daripada tarikh ni, anda tidak layak. Maksudnya secara ringkas, sekiranya anda nak sesuatu dividen, anda kena beli sebelum tarikh ex-date. Manakala untuk entitlement date iaitu 11 Februari 2026. Apa maksudnya? Iaitu syarikat, okay, pada 11 Februari ni syarikat akan tengok siapa pemegang saham pada tarikh ni. Dan dia akan senaraikan untuk dia tetapkan, okay, siapa yang beli pada tarikh sebelum ex-date dia akan layak menerima. Alright, so dekat sini pula anda boleh scroll ke bawah. Dekat sini anda boleh tengok payment date. Maksudnya anda akan dapat dividen, akan dibayar, okay, payment ni akan dibayar, dividen ni akan dibayar melalui akaun anda, okay, iaitu pada 27 Februari 2026. Okay, itu maksudnya. Rakan-rakan di luar sana yang nak buka akaun pelaburan yang sah dan patuh syariah, bukan sahaja anda boleh trade saham Bursa Malaysia, tapi saya akan bantu anda untuk melabur dalam global market. Jadi siapa saya? Saya perkenalkan diri saya Putra Anwar Shahlam bin Dedi Sofrianto, merupakan individu yang berlesen yang boleh bantu anda membuka akaun pelaburan yang sah dan patuh syariah. Dekat sini kalau anda tengok, okey, kita balik pada atas yang mana, okey, tadi kita dah faham apa itu ex-date, apa itu entitlement date dan bila payment yang akan dibayar. So kita dah jelas. Dekat sini kalau anda tengok final income distribution of 1.86 sen per unit for the financial year ending 31 December 2025, yang mana dia akan berikan 1.10 sen per unit bagi
bercukai dan 76 sen bagi tidak bercukai. Maksudnya apa? Jumlah dividen yang akan kita terima, dekat sini kita boleh tengok berapa jumlah kita akan terima, 0.0186 dan dia ada pecahan yang mana 0.011 ni kita akan menerima dividen berpendapatan bercukai, manakala 0.0076 adalah pendapatan tidak bercukai. Jadi total kita akan dapat yang mana yang bercukai dan tidak bercukai ditambah, kita akan dapat 0.0186 dividen. Ini melalui ringgit lah. Ni MYR, right? So itulah peluang-peluang yang ada. So hari ni anda belajar sesuatu, apa itu corporate exercise dan apa itu ex-date, dan insya-Allah pada video yang akan datang saya akan terangkan lebih terperinci lagi jenis-jenis corporate exercise yang ada dengan cara yang mudah untuk anda faham dan ambil peluang. Jadi sekiranya anda setuju untuk video ini memberi manfaat kepada anda, jangan lupa tekan button subscribe supaya anda dapat notification dan anda akan dapat ilmu yang bermanfaat daripada channel ini, insya-Allah.